Tuhan tak terima semaya. Dan segala dia buat kerjaan, kebajikan ke, sedekah ke, puasa, sunat ke, zikir ke, baca Quran kan, Tuhan tak terima lah ke. Tuhan tak terima lah ke. Yang pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Keduanya, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Hak dia nak ayat tu. Dalam kitab ni dalam bab muhimmat ni nak ayat tu. Hak yang kedua tu. Semayalah lekuk dari setara mana. Puasalah sunat setara mana. Ngajilah setara mana. Tapi bila suami tidak redha mu, hati dia marah kamu kerana atas dasar syarak, tak jadi pakam dia lah. Ambo ayat dulu dia masuk suami tak redha. Kelik cari lain molek. Agak-agak abang redha kau kat ambo. Dia masuk. Sialah kita. Orang tino rajin. Semaya tasbih, kupu di masjid. Tengoklah, kamu tahu lah. Di sekitar Kota Baru penuh orang tino. Pak muak. Ramai orang tino. Oh jatuh payah kita nak kupu semaya tasbih. Pasal dia tasbih sendiri dia tu. Nah, pasal dia ambil hak aula. Aula semaya sendiri. Sebab tu orang jatuh jari ni. Pokok dia. Sehingga kau tak tahu dia buat kerja. Sehingga dia dengan Allah Ta'ala. Tengok yang orang jatuh pada susuk amal ibadat. Sehingga orang tak tahu. Orang tak boleh gitu pun sepak juga set kita. Orang tengok di mana-mana lah ni. Jum'ah Yasin. Jum'ah Yasin. Semaya tasbih. Semaya sunat duha. Kuliah duha. Masjid ni sekitar. Tapi bila hak ni jadi abu angin habis. Kerana kita semayamu, segala kebajikanmu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Iaitu perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Dia marah tu atas hukum, atas dasar syarak, bukan marah atas dasar nafsu. Atas dasar syarak. Dia marah kita pasal kecek kita kasar. Dia marah atas kita pasal kita tidak menjalankan tugas sebagai seorang isteri sebenarnya. Dia marah bahasa marah, bahasa tak kena. Dia marah dengan pakaian kita yang menjolok mata. Tak ada dasar syarak tu. Tuhan tak terima sebenarnya. Bila tak ada dia orang tak sujud semaya, tak ada kita. Tak ada. Lepas tu jujur dia semaya, puasa, tutup aurat, mengelah kali tu penapis filter dia yang akhir sekali taat ke suami. Kita balik mula. Semayamu aku terima bila suamimu redamu. Puasamu aku terima bila suamimu redamu. Mu tutup aurat dan sebagainya, suamimu reda, aku akan beri pahala belakang dia. Tapi kalau suamimu tidak redha, suamimu dalam kemarahan padamu, Gabriel tidak. Yang ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Inilah orang tak sebui lesen ngaruk lah, tak sebui apa bini gitu. Pasal dia akan berluar rasa. Bila boleh beli mana-mana. Pengalaman hamba bertugas dulu waktu di Gua Musa. Budak-budak muda dia beli kakah kau tu larut dalam botol tu. Kedai Cina ada di bandar Gua Musa. Dia bubuh, dia balut dengan getah.
Saat khabar pun dia pun tak ada motosikal dia. Lepas tu ada hot jenis passion hot tea gitu. Hot dalam tea. Buka pada tu pun boleh minum seperti gitu. Bertambung. Akhir sekali jadi ke dia. Inilah pihak berkuasa duduk langgar. Kita tahulah. Wallahu a'lam. Pasal punca daripada Arab ni lah akan pergi kepada benda-benda lain. Sepasal kisah di zaman para sahabat, para nabi dulu. Bila suruh zina, nak zina dia tak sih. Bila suruh tu tak sih. Pung minum Arab. Bila dia mabuk, dia berzina. Bila dia mabuk, dia bunuh orang dia zina. Bermula daripada mabuk. Kita pun tukarlah. Kalau Arab hari ni pergi kuda. Pasal dia bagi kakak hilang akal belakang. Hilang akal belakang. Bila dia hilang akal, bermula daripada dia hilang akal. Mabuk ni dia hilang akal. Pergi kuda dia hilang akal. Bila dia hilang akal, 1001 macam dia boleh buat belakang. Mak dia boleh bunuh. Pok dia boleh bunuh. Inilah orang tu royak suruh jaga anak. Takut jadi gini. Boleh lepas hamba dengan Ustaz Ali pergi buat forum di penjara macam. Hak duduk depan hamba tu 1,500 orang. Berbagai-bagai pakaian lah warna mengikut kategori salah. Hak hamba nak royak ni. Pengaruh penjara tu royak kat hamba hak macam. Dia kata nak minta tolong ustaz lah. Dia kata ustaz, asal ustaz duk kuliah kata riti masjid lagi ceramah di sekolah ke apa gini. Tolong royak lah ustaz. Sekat ambo ditukar ke daripada Johor mari sini. Ambo tidak pernah terima pun anak Cina dengan anak India. Ambo tak pernah terima pun bahasa tu masuk sini. Banyak kita lah ustaz. Ustaz tolong royak lah. Cukup-cukup pun abayan sungguh orang kita jaga ni. Tak cukup boleh minta dari nak masuk. Tak cukup boleh. Ambo popular dalam penjara. Nama apa minat. Ambo pergi ceramah di penjara Kadipo, Hot Tino, Hot Jata, macam. Popok dia tu kalau pun tengok ambo tepuk taknya selalu, dia suka kat ambo. Dia pun goyak ke kawan-kawan dia kata kalau nak jemput ceramah agama, jemput Ustaz Muhtar. Dia suka. Berapa dia suka kat ambo? Pasal ambo kata, syabas dan tahniah anda dipilih untuk berada di sini. Mula-mula dia celek mata juga, apa? Pasal anda berada di pondok. Cuma orang bubuh aja nama penjara. Tapi pada ustaz dia mau bukan masuk penjara, dia mau masuk pondok. Orang pergi pondok, kamu tanya dia, nak jual kerja pondok. Nak pergi sembahyang Jumaat. Nak pergi ngaji Quran. Nak pergi dengan orang ngajar. Lepas tu buat kebalikan sikit-sikit. Dia mudah lagi. Wajib sembahyang 5 waktu. Wajib Jumaat. Dia mau tak lagi. Dia mau kena ngaji Quran. Sehingga ada yang khatam boleh puasa sampai 45 kali khatam. Buat majlis khatam Quran. Tanding musyarakah. Tanding hafal Quran. Berdua hafal Quran. Lepas tu betul-betul dia bawa kerja kebajikan. Sampai kata penjaga. Lepas tu bapak dia tak si topik nak masuk semacam. Lepas topik masuk pula. Lepas topik nak masuk pula. Tak usah topik-topik dah duduk sini ya. Oh suka bapak dia. Kita tidak lepas ke dia tu jahat.
Ramai lagi hak luar jahat ni tapi tak kena ikat. Ini pertanda Tuhan saya tengok. Tuhan tak sendiri dah mereka jadi jahat. Lepas tu pun main letak di pondok. Tak suka dia. Sukalah dia kita kata duk pondok. Lepas tu dia mau pung tubik, dia mau buat puluh. Bukan dia mau nak jahat sangat, nak syarat, nak suruh dia masuk dalam ni puluh. Ni kalau nak kena lepas lah apa ni. Buat puluh lah tubik kata. Pamain puluh ke sana kata. Enggak hak depan amat, hak tua-tua belakang. Tak kira dia tak faham. Kita royak cara lagu. Dia duduk kata taubatlah, taubatlah, nampak jahat saja dia. Bila kita royak gitu, suka lah. Dan ada depan amat tu, mila malik jawab. No, ya, hak tu yang pengaruh dia royak tu, royak lah kau ibu bapa. Pengabaian kita. Sebenarnya punuh anak di rumah. Tapi ada orang kata luar pun Ustaz. Tapi bila kita piling betul-betul rumah, insya-Allah. Kita piling betul-betul rumah. Mantapkan sungguh. Sebab itu ibu bapa kita dulu mantap sungguh kita. Kau dia dengan Qurannya, dengan semayanya. Dia jaga sungguh semaya kita. Tu betul-betul nak main tu. Semaya asal. Oh, cokoman. Semaya asal. Wahai nak pelepahnya. Apa? Orang tua dulu. Patu anak nak pergi mana-mana apa gini. Tu pergi mana-mana apa tu semaya tu semaya. Tu pergi kerja Kuala Lumpur apa dia tu semaya tu kena ingat kata. Kalau ada surah atau balasuh dekat-dekat kena pergi kata dengan orang ngajar. Nak buat di bapa. Lah ni bapa kata. Di bapa ni. Tu pergi kerja Kuala Lumpur apa tu cukup boleh tak masuk kat aku tu. Nampak? Jauh beza. Ibu bapa dulu berkualiti. Ibu bapa lah ni bukan berkata tidak ada kualiti, bukan semua. Tapi kita tak cakna lah mana kan.